Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون Ulaika humul warisun. Pertama sekalinya terima kasih kerana beri peluang kepada saya untuk beri tazkirah lah, peringatan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan lah. Dan saya terima kasihlah kepada ahli jawatankuasa masjid kita ni, ayahanda saya dan ahli-ahli jemaah sekalian kerana sudi hadir dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan dalam majlis ilmu ini kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dari rumah lagi kita mandi, kita pakai baju, pakai wangi-wangian kerana kita nak datang ke masjid. Tuhan beri pahala dah. Kemudian kita mari ke masjid pula, selangkah kita ke masjid, maka selangkah digugurkan dosa-dosa kita dan diberi pahala. Jadi berapa banyak dah kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita datang ke masjid. Apabila kita datang ke masjid, bukan itu saja kita datang ke masjid, kemudian kita berada dalam masjid, kita boleh niat iktikaf. Boleh niat iktikaf tak masjid kita ni? Saja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi apabila kita niat iktikaf, masa-masa mana pun kita duduk dalam masjid, kita niat iktikaf, maka selagi itulah kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi apabila kita berada di masjid ini, kita dapat menunaikan solat secara berjamaah. Solat secara berjamaah, yang mana solat secara berjamaah ini adalah merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau dalam kampung kita ni tak ada orang yang mengerjakan solat berjamaah, maka semuanya berdosa. Jadi alhamdulillah dengan adanya masjid, dengan kita datang ke masjid kita ini untuk menunaikan salat berjamaah, maka selesailah fardu kifayah. Alhamdulillah, semoga Allah beri ganjaran kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini saya nak bercakap tentang qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya kejayaan orang-orang mukmin. Semua orang nak berjaya dalam hidup dia, nak berjaya. Kalau boleh nak kaya, nak senang, ada kereta nak kereta besar, ada motor nak motor baru, ada basikal nak basikal baru, sebab rasa berjaya. Ada rumah nak rumah comel lagi, supaya kejayaan, nampak kejayaan. Tetapi kejayaan yang kita nak di sini ialah kejayaan hakiki. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang beriman. Siapa orang beriman tu? Kita lah orang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita orang yang beriman. Jadi kita nak biarlah kita ni mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Di dunia tak semestinya kita kaya tu bahagia. Di dunia kita rasa hati kita lapang, tenang, kita mari semayang, lepas semayang tenang, bahagialah tu dunia kita. Ada orang tu kaya tapi hidup dia tak senang, tidur tak lena, makan tu tak boleh, makan ni tak boleh, tak bahagialah. Nak makan kambing sakit kepala, nak makan ikan air gatal. Jadi rasa hidup dia tak bahagia. Dunia, kita nak biarlah dunia ni kita dapat kebahagiaan, di akhirat kita nak kebahagiaan. Kebahagiaan yang diceritakan dalam surah Al-Mu'minun ni ialah tentang kejayaan kita di akhirat. Bagaimana kita nak mencapai kejayaan kita di akhirat? Sebab hidup kita di dunia ini tak lama. Ada muda sampai masa mati. Ajar ni Tuhan dah tertudah. Tuhan tertudah ajarmu panjang mana? Umurmu panjang mana? 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun. Mungkin lepas cakap mati. Kita mana tahu, ajar kita tak tahu. Tapi walau bagaimanapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dipanjangkan umur, supaya kita dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kita dalam surah Al-Mu'minun tadi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solatnya. Itu syarat pertama untuk mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ialah orang yang khusyuk dalam solatnya. Khusyuk dia ada dua di situ. Pertama sembahyang, solat. Yang kedua khusyuk. Kenapa kita disuruh solat? Kerana Allah ciptakan kita, Allah jadikan kita, Allah jadikan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kalau orang tanya kenapa kita sembahyang, kenapa kita melakukan ibadah? Kerana ia adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tujuan utama Allah jadikan kita ni, kita dan jin ni, manusialah kita fokus kepada kita. Allah jadikan kita ni ialah untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya. Sama ada ibadah khusus sebagaimana yang kita buat tadi, sembahyang, puasa, keluar zakat, menunaikan haji, itu adalah merupakan ibadah khusus. Dan ibadah umum pula, iaitu umpamanya selain daripada yang tadilah, selain daripada sembahyang, selain daripada puasa, selain daripada keluar zakat, selain daripada menunaikan haji, semuanya adalah ibadah. Kalau kita buat sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah akan pandang sesuatu perkara itu bergantung kepada niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu mesti disertai dengan niat. Kita buat apa? Mesti niat. Niat itulah yang menentukan ibadah ataupun tidak perbuatan kita. Umpama kita mari ke masjid, kita ambil baju, ambil kain lillahi ta'ala, kerana nak menutup aurat. Ibadah. Selama mana kita pakai baju itu, ibadah. Tuhan beri ganjaran pahala. Kalau tidak ibadah, kita tak ada niat apa-apa saja. Ambil baju, pakai, mari sembahyang. Sama dengan orang juga. Orang lain pakai juga. Tapi dia boleh pahala. Kita tak ada pahala sebab tak ada niat. Orang lain makan. Niat kerana nak menyihatkan tubuh badan kita.
untuk menyegarkan tubuh badan kita supaya kita dapat melakukan ibadah, maka diberi pahala. Tapi kalau kita saja makan, kenapa makan? Saja-saja nak makan lapar, maka kita makan hanya dapat kenyang lah. Sama juga kalau orang niat tadi, niat kerana Allah, nak segar, dia dapat kenyang satu, dapat ibadat pahala satu. Kita mari masjid, turun rumah kita, jalan kaki ke, naik motor ke, lillahi ta'ala, maka Tuhan akan beri pahala sebab ibadah. Kita mari masjid ni ibadah. Tapi kalau kita turun rumah kita, mari masjid supaya orang kata terbahas sikit, ataupun supaya orang kata jom budak tu, niat dalam hati kita begitu, maka kita mari tadi, maka tidak ada pahala lah. Tidak ada pahala kerana bukan niat lillahi ta'ala. Apa saja selain daripada ibadat khusus tadi, kita niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadi ibadat. Kita tidur ibadat, kita kerja pagi, dari pagi sampai malam, ibadah lillahi ta'ala kerana mencari rezeki yang halal. Tapi walaupun begitu, kita buat dunia kerana Allah, biarlah perbuatan kita itu adalah menepati syarat. Kalau tak menepati syarat lillahi ta'ala pun tak jadi. Kita curi wabau orang, bismillahirrahmanirrahim, tak jadi, tak pahala, tak ada pahala. Kita ambil harta orang, niat lillahi ta'ala, tak jadi, sebab benda itu bukan mengikut syariat. Kita curi baju, mari masjid, mari semayang masjid, kita curi baju, sah ke tak semayang kita? Sah ke tak? Kita pergi kat kedai bandar, pilih, kita pun curi, tak dalam baju, mari semayang masjid. Lah mana? Sah ke tak semayang kita? Semayang sah sepatutnya, tapi pahalanya tak ada. Pahalanya tak ada. Jadi nak ceritanya bahawa biarlah kehidupan kita ini seharian 24 jam, 24 jam dalam lingkungan ibadah. Biarlah dalam lingkungan ibadah, terutamanya solat. Solat, sebab tu Allah berfirman, allazina hum fi salatin khashi'un, orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dia akan mendapat kejayaan. Khusyuk di sini kalau ulama fiqh, ahli fiqh, dia kata bagaimana cara kita nak khusyuk dalam solat kita? Kita mestilah tadabbur, perhati apa yang kita baca. Gapo kita baca? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita perhati. Ataupun kalau kita tak tahu makna pun, sekurang-kurangnya kita baca tu dengan sebutan yang betul, hukum yang betul. Kalau tak tahu hukum, kena belajarlah. Paling-paling tidak pun hukum nu mati, hukum nu mati, hukum mi mati, ma'arif li sukun, asas-asas tu biar kita tahu, biar kita mahir. Jadi apabila kita baca dalam sembahyang, kita baca berpandukan hukum tajwid, insya-Allah kita sembahyang dalam keadaan khusyuk. Apatah lagi kita sembahyang, kita tahu makna-makna dalam Fatihah. Kita duk baca tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa maksudnya? Jadi taklah klaim. Kalau kita tak ingat benda-benda tu, kita tak perhati bacaan kita, Allahu Akbar, otak kita melayang klaim. Kalau bila anak kecil dalam semaya jumpa anak kecil, kalau susu pitih tak jumpa, cari Allahu Akbar mai semaya, teringat pitih duduk sini. Tak khusyuk lah. Sebab tu imam baca tadi, allazina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam semayang. Dia semayang tapi dia tak tahu ke satu, tak ingat. Dia ingat ke lembu, dia ingat ke padi, dia ingat ke kerja. Allah lama tu imam ni, tak lama dah ni. Nak kita tengok orang kerja, contoh, bukan kata we kata, bukan contoh. Nak kita tengok kerja, ataupun nak ambil lembu, ataupun nak dicebut lembu, macam tak khusyuk lah.
Jadi dengan kita perhati makna yang kita baca tu, maka insya-Allah kita boleh mengkhusyukkan, menghadirkan hati kita dalam sembahyang. Jangan duk Allahu Akbar sedar-sedar tu imam risalah dah. Oh, habis dah. Jadi itu tak khusyuk dalam sembahyang kita. Jadi kita kena tadabbur, perhati tentang sembahyang bacaan kita. Kalau kita tak ingat mana pun, kita perhati tu imam baca sebutan dia, kita perhati khusyuk dia dengar, dia baca. Mudah-mudahan kita sembahyang dalam keadaan khusyuk. Itu ulama fiqh kata tak semestinya, tapi kebanyakan begitulah. Dan sebenarnya nak khusyuk sembahyang ni, tengok tempat sujud. Tempat sujud. Kadang-kadang kapek kita ni bunga macam-macam. Jadi tengok tu, super masjid Madinah. Kadang-kadang mari tu ingat. Gitu. Bunga ni sama dengan bunga tu. Allah. Jadi kadang-kadang sebab itulah kita sunat kalau boleh tak ada warna-warni supaya kita dapat khusyuk apabila kita melakukan solat. Kita pakai baju. Pakai baju pun baju yang baik, baju yang tidak mengganggu orang lain. Barulah kita sembahyang dalam keadaan khusyuk. Kalau kita sembahyang sah depan ni tak apa. Kalau kita sembahyang sah belakang tu, orang depan ni pakai baju. Pakai baju pun ada tulisan belakang. Ada tulisan belakang. Kita dia tengok, oh dia ni pakai baju nama jangan macam-macam. Sebab itulah kita elakkan pakai baju apa dan sebagainya mengganggu orang lain, supaya kita dapat khusyuk dalam sembahyang kita, orang lain pun dapat khusyuk dalam sembahyang dia. Apabila kita khusyuk, rasa iman kita akan rasa bertambah kuat. Iman kita akan bertambah. Kalau kita khusyuk, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka iman kita akan rasa bertambah. Sebab iman kita ni, kita orang mukmin ni mengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, iman kita akan bertambah dan berkurang. Bukan kata bertambah seumur hidup. Hari pagi ni bertambah, mari sembahyang subuh berjemaah, dapat zikir, dapat wirid bersama imam. Zuhur kurang sikit sebab lorak lagi kerja. Assalamualaikum, kita pupuk balik. Kurang sikit iman. Jadi iman kita ni tak tetap. Tidak tetap kata dia ni kuat iman. Tak, mungkin hari ni kuat, esok mungkin lemah. Tengok berapa orang teliu, berapa orang ngejar, teliu, tu yang tak ada, pun ambil. Maka berkurang iman kita, lemah iman kita. Jadi iman kita ni sentiasa bertambah dan berkurang. Jadi dengan kita hadir sembahyang berjemaah, kita dapat solat dengan khusyuk, insya-Allah mudah-mudahan iman kita bertambah. Apabila iman kita bertambah, maka kita rasa gemar nak mari masjid ni, rasa suka, seronok. Nak mari masjid ni rasa seronok. Tapi kalau iman kita tak kuat, iman kita lemah, baik tengok warta berita masa ni. Baik tengok TV. TV pun ada program macam-macam. Kalau tambah pula ada astro, Allah, macam-macam cerita. Nak mari sejik nanti nak cerita ni. Jadi itulah kita kena kawal diri kita. Sebab itulah Tuhan suruh kita sembahyang. Tuhan suruh kita sembahyang 5 waktu. Bukan kata 1 waktu, 3 waktu sebagaimana yang kita buat lah ni lah. Sembahyang 5 waktu. Pagi-pagi sembahyang subuh. Mari sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang subuh berjemaah ni seolah-olah kita sembahyang sepanjang waktu, sepanjang malam. Kita mari sembahyang subuh berjemaah, seolah-olah kita sembahyang sepanjang malam. Hebatnya kelebihan sembahyang subuh. Sebab itulah setengah-setengah tempat tu subuh penuh. Subuh penuh. Sebab dia nak ambil keberkatan itulah, supaya dapat
walaupun tak boleh nak bangun tahajud, tak boleh nak bangun semayang tengah malam, tak boleh nak buat amalan sunat di rumah waktu malam, dia gagahkan diri dia mari semayang subuh secara berjemaah, walaupun besar ganjaran pahalanya, iaitu seolah-olah sembahyang sepanjang malam. Kalau kita sembahyang isyak separuh daripada malam, kita lepas ni kita sembahyang isyak, pahalanya seolah-olah seperti separuh daripada malam kita beramal ibadah. Itu dari segi pahala. Kita dari segi pahala. Kenapa kita nak pahala ni? Sebab Allah janji dah. Allah janji dah. Kalau kita banyak pahala, berat timbangan kebaikannya, maka kita akan hidup senang lenang di hari akhirat. Wa man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan kebaikannya. Kita apabila kita mati, maka kita akan dibangkitkan kembali di hari akhirat nanti. Dia bangkitkan kembali di hari akhirat nanti. Maka di hari akhirat nanti macam-macam lah cerita. Kalau kita buka kitab tu 1000 tahun, 50 tahun duduk berendai dalam air, duduk nanti, kemudian nak siratal mustaqim, biarlah dulu tu. Nak ceritanya bahawa di hari akhirat nanti amalan kita di dunia ini akan ditimbang. Supaya kita timbang, nak pergi beli gula lah, timbang gula 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Maka di hari akhirat nanti amalan kita ni, siapa yang berat timbangan kebaikan tadi, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ada nembel di hari akhirat nanti, nama dia Al-Mizan. Mizan tu timbangan, banyak mana pahala kita. Bukan kita semayang ni kerana nak pahala, nak masuk syurga. Tak, kita buat ni kerana perintah Allah. Adalah perintah Allah. Tapi Allah janji dah, apabila kita melakukan perintah Allah, Tuhan akan beri ganjaran. Dan ganjaran pahala inilah yang ditimbang di hari akhirat. Siapa yang berat, faman saqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia akan hidup dalam keadaan senang lenang dalam syurga. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berat hak jahat, berat hak jahat, fa ummuhu hawiyah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Panas api neraka ni. Kalau nak banding nisbah dunia ni, kita rasa panas dah. Kalau api welding juga, kalau kena hancur lalu tu kulit kita. Tu api dunia. Api akhirat ni 70 kali ganda panas lagi. Tak tahulah macam mana kena. Jadi kita waliyazubillah, kita minta jauh. Sebab itulah kita mari melakukan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melakukan solat, kenapa kita melakukan solat? Kerana perintah Allah tadilah. Kenapa Allah perintahkan 5 waktu? Berbalik kepada 5 waktu tadi. Sembahyang subuh. Contoh, apabila kita mari sembahyang subuh, pahalanya seperti kita sembahyang sunat sepanjang malam. Hebat sembahyang subuh. Apabila kita sembahyang subuh, artinya diri kita bersih. Bangun pagi bersih, sembahyang subuh. Apabila bangun pagi bersih, sembahyang subuh, maka kita nak kerja hari itu pun dalam keadaan bersih, dalam keadaan kita baru mengingati Allah. Kita sembahyang ni kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kerja dengan amanah. Orang ada ke, ketua ada ke, ketua tak ada ke, bos ada ke, bos tak ada ke, kita kerja dengan amanah, dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita baru sembahyang subuh tadi. Lepas kita baru sembahyang subuh, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat dosa, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru lepas sembahyang subuh. Apabila sembahyang subuh, nak nyapa ke zuhur tu leka. Sembahyang subuh sekejap, sejam, 2 jam, ingat lagi, tadi sembahyang subuh. Lepas tu pukul 11, 12, 13 lupa. Mula nak ngobat korang, mula nak kata korang, mari waktu zuhur.
mari sembahyang zuhur pula berjemaah. Kalau tak boleh berjemaah pun sembahyang lain lah. Kalau boleh elok, mari sembahyang berjemaah. Kalau dah, sebab sembahyang berjemaah ni afdalu min salatil fazi bisab'in wa isruna darajah. Sembahyang berjemaah ni 27 kali ganda daripada kita sembahyang sendiri. Kita sembahyang sendiri saja dapat, tapi kita sembahyang berjemaah ni dapat 27. Pun kalau kita maya dengan betul. Kalau tak betul, tak ada lah. Fawailul lil musalli. Tim yang baca tadi. Maka neraka welah bagi orang yang sembahyang. Allah Ustaz, semaya masuk neraka we, baik tak sah semaya lagilah. Sebab itulah kita sembahyang tu, sembahyang tadilah khusyuk. Sembahyang dalam keadaan khusyuk tadi, supaya nak mengelak daripada kita dimasukkan ke dalam neraka. Jadi apabila zuhur, kita mari sembahyang zuhur. Mari sembahyang zuhur, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lama berapa jam dah tadi. Kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita lepas sembahyang zuhur, kita pergi kerja balik, nak melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah, kita rasa tak seronok. Sebab kita baru ingat Allah. Sebab itulah Tuhan suruh kita sembahyang. Aqimus salah li zikri. Sembahyanglah kamu untuk mengingatiku. Kita sembahyang itu nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak buatlah perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, in aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan perkara-perkara fahsya. Perkara mungkar ni perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fahsya pun lebih kuranglah perkara yang keji, perkara yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita sembahyang tadi, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, kemudian asar, maghrib, isyak, insya-Allah 5 waktu kita sembahyang tu kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah Allah kata qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mari sembahyang. Selain daripada sembahyang, dia khusyuk dalam sembahyang dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sembahyang ini adalah merupakan perisai ataupun pelindung diri kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang dikeji. Tak adalah kita lepas sembahyang nak mengupak orang, lepas sembahyang nak mengatakan orang, lepas sembahyang nak buat benda-benda yang melalaikan, main 400 sampai tengah malam. Contohlah ni, perkara-perkara yang tidak ada faedah, perkara-perkara yang sia-sia. Nanti kita akan hurai. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Kita akan hurai itu. Buat sembahyang dulu. Sebab sembahyang dulu. Apabila kita melakukan sembahyang, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa seronok nak melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat benda dosa kita rasa tak seronok. Kita tak nak buat benda-benda dosa. Sebab apa? Sebab sembahyang tadi menjaga kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang tak baik. Tak ada orang sembahyang zina, orang sembahyang minum arak, orang sembahyang curi, orang sembahyang isap dada. Tak ada. Yang ada benda-benda tu, isap dada, isap ganja, zaman sekarang ni macam-macam lah, adalah kerana dia tak sembahyang. Sebab itulah kita kena latih diri kita, perkuatkan diri kita, perhebatkan diri kita. Dalam keadaan apa sekalipun kita kena sembahyang. Sebab sembahyang ini adalah tiang agama, imaduddin, tiang agama. Kalau tiang agama kita roboh, maka puasa kita tak jadi, zakat kita tak jadi, haji kita tak jadi. Ada orang pergi haji, semaya dah, tapi haji pergi sebab dia ada pitih.
Pergi mengajarkan haji. Tapi balik haji tu super skala lah. Tak semaya tak gapo lah. Sebab dia ada PT. Boleh pergi haji saja-sajalah. Jadi sebab itulah kita apabila kita semayang dengan sungguh-sungguh khusyuk dan sebagainya, insya-Allah Allah akan jaga diri kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang ditegak. Jadi 5 kali sehari semalam kita semayang. Kita sembahyang dengan keadaan khusyuk, kita sembahyang dalam keadaan betul, ambil wuduk dengan betul, lepas ambil wuduk dengan betul, pakai pakaian yang bersih, mari sembahyang. Insya-Allah kita akan sembahyang dalam keadaan khusyuk. Kerana Allah Ta'ala, apabila kita buat begitu, insya-Allah kita akan mendapat kejayaan. Sebab semayang ni penting. Kita kena pastikan diri kita supaya diri kita ni semayang. Pastikan anak-anak cucu kita semayang. Benda lain tak apa, semayang dulu. InsyaAllah apabila dia melakukan semayang, insyaAllah benda-benda lain dia akan buat. Jadi kita sembahyang dalam keadaan khusyuk. Kemudian yang kedua, kita nak menuju kejayaan, kita nak mendapat kejayaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang mukmin lah, kita lah orang mukmin, orang yang beriman. Amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarrihi. Orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari akhirat, kepada qada baik dan jahat. Jadi kita orang beriman. Jadi orang yang beriman akan mendapat kejayaan. Kalau dia tak beriman, tak akan dapat kejayaan lah. Allah ustaz, orang kafir, orang tak semaya, senelene pun hidup dia. Orang tak semaya, ustaz tak semaya, hidup dia lebih hebat daripada kita orang semaya ni. Kita jangan fikir gitu. Sebab kita atas dunia ni, Tuhan ada 2 sifat. 2 sifat, antaranya 2 sifat. Pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahman ni semua boleh. Lembu ada Ar-Rahman, orang kafir pun dapat Ar-Rahman, orang tak semayang pun dapat Ar-Rahman. Dia kerja dapat duit, dia kerja dapat kaya, dia tak kerja miskin. Sebab Tuhan beri apa yang diusahakan oleh seseorang itu. Sebab Tuhan itu bersifat Ar-Rahman, tak kira siapa. Tapi Ar-Rahim ini khusus untuk orang Islam. Khusus untuk orang Islam. Di hari akhirat nanti, kita walau bagaimana pun, asalkan kita mengucap 2 kalimah syahadat, maka akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga. Walaupun mungkin lambat sikit. Sebab yang pertama ditanya ialah tentang salat. Kita siratal mustaqim, nak laluan siratal mustaqim, nak lalu jambatan. Kalau jambatan highway sepuluh kita ni, okey lah, boleh lalu 70, 100, 200 pun boleh. Tapi siratal mustaqim tu kita tak boleh nak berlatih. Nak laju, nak kohor, tak boleh berlatih. Titian siratal mustaqim tu tak ada orang boleh berlatih. Kau nak niti atas jambatan paling halus sekali supaya senang siratal mustaqim, tak boleh berlatih macam mana pun. Kalau atas dunia ni kita boleh berlatih, di hari akhirat kita tak boleh berlatih. Yang boleh melatih kita di hari akhirat, yang boleh membawa kita siratal mustaqim ialah amalan kita. Sebab itulah ditanya di hari akhirat nanti, apabila kita lalu siratal mustaqim, pertama sekali disoal tentang sembahyang kita. Sembahyang kita. Kalau lepas sembahyang kita, lepaslah Allah, insya-Allah mudah. Tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Takut-takut semaya ni tak lepas dah. Tanya mu semaya ke dah. Ataupun semaya 2 kali celah-celup. Maka di bawah tu ialah neraka. Jambatan siratal mustaqim, bawah ni neraka. Kalau kita jambatan atas dunia ni, jambatan bawah ni sungai. Kalau kita bawa kereta lalat sikit, bung jatuh, jambatan jatuh dalam sungai. Mungkin hidup, mungkin mati, jalan 2 lagi. Tapi di hari akhirat bawah tu neraka. Neraka. Dan neraka ni, akhirat ni tak mati dah. Walaupun kalau dunia ni, kalau jatuh dalam air mati, jatuh dalam api mati. Tapi di hari akhirat tak mati dah. Tak mati dah. Jatuh neraka, duduklah situ.
sehingga habis dosa kita. Kalau kita orang Islam, habis dosa kita, barulah masuk surga. Bila nak masuk surga tahu? 1000 tahun akhirat sama 1000 tahun dunia sama dengan 1 hari dunia. 1000 tahun akhirat sama dengan 1 hari dunia. Bayangkanlah berapa lama kita nak duduk dalam tu seksa. Jadi sebab itulah kita sentiasa lakukan solat supaya apabila selesai solat kita, tiang agama kita kukuh, baru hak lain-lain tu insya-Allah akan kukuh lah. Takkan orang semaya nak curi, takkan orang semaya nak buat jahat, orang semaya nak minum arak, nak isap dada, tak ada lah. Insya-Allah tak akan berlaku. Kalau berlaku, dia bukan orang mukmin. Masa tu dia bukan orang mukmin. Kemudian yang kedua dalam ayat tersebut, wallazina hum manil lagwi mu'ridun. Orang yang lalai, orang yang berpaling, lari, jauhi daripada perkara-perkara lagha, perkara-perkara yang sia-sia. Artinya perkara yang sia-sia, benda ni tak ada faedah. Benda ni tak ada faedah, maka dia tidak akan buat. Kalau kita zaman kita orang tua-tua ni, zaman budak-budak dulu suka duduk lepok. Kalau pergi supermarket kat suka duduk lepok. Lah ni tak ada dah. Zaman lah ni tak ada dah. Lepok tu tak ada dah. Zaman lah ni duduk main handset dah. Duduk main gadget dah. Kalau kita lepok ke anak kita, sehari duduk main tu ya. Baca buku dah, semaya bel pun dah. Duduk main ke handset tu ya. Jadi sebab itulah kita kena hati-hati. Bukan kata bodoh lah, saya sendiri pun duk main handset juga. Duk main. Tapi kita berwaspadalah, berpada-pada. Bukan tak boleh. Benda tu bukan tak boleh. Boleh. Kita buat benda tu boleh. Tapi biarlah benda-benda yang ada manfaat. Kita tengok TV, tak ada masalah. Bukan TV itu dosa. Tak ada dosa. Yang jadi masalahnya, kita tengok benda-benda yang melagakan, benda-benda yang melalaikan. Kalau ada Astro, kalau Allah lagi hebat, macam-macam dalam Astro. Ada nyanyi, baganza lah, apalah, macam-macam. Cerita tu, cerita ni. Jadi nak pergi ke masjid pun, saya ni cerita sedap ni. Jadi benda-benda yang sedemikian itu adalah merupakan perkara yang laga, perkara-perkara yang lalai. Ataupun kita duduk atau wakaf, duduk buat, duduk cara orang tu, duduk cara orang ni, itu juga adalah perkara-perkara yang laga, perkara-perkara yang melagakan kita, yang menjauhkan diri kita daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita buat perkara-perkara yang melalaikan tadi, maka dengan sendiri melemahkan iman kita. Apabila melemahkan iman kita, kita nak mari semai jemaah pun berat. Allah malahnya lah. Nak bangun subuh, Allah malahnya. Sejuk lah, apalah. Nak mari zuhur, Allah. Tak ada nak salin, pakaian kotor, cemar. Sebab apa? Sebab kita duk asyik dengan perkara-perkara yang melalaikan. Jadi kita kalau kita lari, berpaling, tak buat daripada perkara-perkara yang lalai tadi, insya-Allah kita akan rasa kuat iman kita. Kita nak mari berasa semangat, nak mari majlis ilmu rasa semangat, nak mari solat berjemaah rasa semangat. Hujan ke kemarau ke, rasa nak pergi. Kalau tak pergi sembahyang berjemaah rasa tak sedap. Sembahyang di rumah rasa tak selesa. Itulah siapa pekat halawatul iman, kemanisan iman. Siapa pekat tu, kita tak mari sembahyang berjemaah rasa tak sedap. Tak boleh, kena tinggal pula. Mari sembahyang berjemaah. Itulah pekat iman kita tinggi dah tu. Halawat, kalau dalam bab tauhid kan, halawatul iman, kemanisan iman. Orang kata gapo pun tak degil, nak mari juga sembahyang berjemaah. Jadi dengan kita meninggalkan perkara-perkara tadi, menyebabkan iman kita akan bertambah, kita akan rasa gemar nak buat perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau banyak benda-benda yang melagakan kita buat, benda-benda yang melalaikan kita buat, yang tidak ada faedah, yang tidak ada sia-sia, pahala pun tak ada, apa pun tak ada, maka menyebabkan kita akan jadi lemah iman kita. Apabila iman kita lemah, itulah sebab itulah kita
tak semayang, kita semayang pun sayuk-sayuk. Nantilah dulu, orang baik, nantilah lambat lagi, Zuhur lambat lagi. 3:45, kepak asar. Baru nak semayang, cepat-cepat semayang. Jadi itulah. Sebab apa? Sebab iman kita dah rasa lemah. Jadi kita tinggalkan perkara-perkara yang melalaikan. Apabila kita tinggal perkara-perkara yang melalaikan tadi, termasuklah kita sifat yang kedua yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat kejayaan di hari akhirat. Yang ketiga, wallazina hum lizakati fa'ilun, orang yang mengeluarkan zakat, orang cakna. Zakat ada dua, satu zakat fitrah, yang kedua zakat harta benda. Jadi apabila kita ada benda-benda yang perlu kita keluar zakat, maka kita kena keluarlah. Keluar zakat kepada golongan-golongan tertentu. Umpamanya golongan fakir miskin. Jadi apabila kita keluar zakat tadi, kita beri kepada golongan fakir miskin, maka kita sudah ambil cakna. Kita sudah ambil cakna terhadap saudara kita. Kita beri zakat tu, satu, kita terlepas daripada kewajipan kita. Yang kedua, boleh mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama manusia. Sebab itulah kita kena keluar zakat, terutama zakat fitrah. Zakat fitrah bulan Ramadan. Zakat fitrah kali keluar bulan selain pada bulan Ramadan. Bulan zakat fitrah ni hanya dalam bulan Ramadan. Ni bulan gapo saya tak ingat dah, bulan kita, bulan Islam. Bulan lah ni kita nak keluar zakat fitrah. Ini kata kau ni betul ni. Selain daripada zakat fitrah, kita ada zakat harta. Kita buat padi. Apabila cukup haul, cukup nisab, dia tak payah haul, cukup nisab berapa kilo lah, saya pun tak ingat dah berapa kilo. Kita sekali menuai boleh berapa, kena keluar zakat. Keluar zakat padi kita yang kita itu tu kita keluar zakat. Sekarang ni orang tak keluar dengan padi dah, keluar dengan duit, nilai lah berapa padi itu, berapa duitnya, kita bagilah kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang boleh terima zakat. Jadi apabila kita keluar zakat tadi, bermakna kita boleh mengeratkan hubungan silaturahim kita sesama orang Islam. Artinya kita ambil cakna, orang fakir miskin kita ambil cakna, kita keluar zakat. Kita ada zakat, kita bagi sedekah. Dia ada dua, satu zakat, yang kedua sedekah jariah. Sedekah jariah, kalau kita tak ada zakat, kita bagi sedekah untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Artinya apabila kita beri sedekah, boleh mengeratkan hubungan kita antara satu sama lain. Jangan kata kaya saja kedekut, bakhil. Kalau cerita P. Ramli tu apa, Allah tak ingat dah cerita gambar dia kata, gambar tak ingat dah. Jadi janganlah kita haji bakhil. Haji bakhil. Jangan pula orang panggil kita haji bakhil. Jadi kalau kita orang memerlukan, kita bagilah sekadar yang kita mampu. Bukan kata bagi semua. Tak, bagilah sekadar apa yang kita mampu. Jangan kita banyak tanya pula, duk siap-siap gitu gini-gini, bagi je lah. Kalau bagi RM5, RM10, RM10, bagi niat sedekah, insya-Allah Allah akan beri ganjaran kepada kita. Kemudian seterusnya untuk mendapat kejayaan, ya wallazina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya. Artinya dia tidak buat zina. Benda-benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak melakukan zina. Tidak melakukan zina, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina. Jadi dia elak benda-benda tu, melainkan terhadap isteri-isterinya. Kalau isteri, melainkan pada isteri dia tak apalah, buatlah macam mana pun, isteri dia tak ada masalah. Jangan pada orang lain. Kalau pada orang lain, tadilah akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tak dapat kejayaan
Allah tak jamin dia orang yang berjaya di hari akhirat nanti kalau dia tidak menjaga kemaluannya. Jadi seterusnya ialah orang yang nak mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wallazina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang sentiasa menunaikan amanah. Apabila Allah beri amanah, orang beri amanah kepada dia, dia akan melaksanakan amanah tersebut. Kita jaga masjid, orang bagi amanah kita jaga masjid, kita jagalah masjid semampu yang kita mampu. Orang amanah supaya pada kita untuk kita kerja, maka kita kerjalah sekadar yang kita mampu. Tunaikan amanah dan janji-janji kita yang telah kita buat, berjanji dengan orang, berjanji berlawak, tu tak akan dapat kejayaan lah. Janji saja dia tu berlawak banget, jadi tak akan mendapat kejayaan. Apabila kita diberi amanah, kita laksanakan amanah. Apabila kita berjanji, kita tidak mungkin janji. Sebab amanah ni besar. Amanah dalam keluarga kita, amanah kampung kita, kalau kita tu ngulu, amanah jaga kampung kita. Kalau kita DO, amanah jaga kawasan kita. Wakil rakyat kawasan kita, menteri besar, kawasan menteri besar negeri, Perdana Menteri Malaysia, semua itu adalah amanah. Bukan kata kita dapat jadi pemimpin, pegang amanah, kita nak kau keuntungan. Sementara kita tak ngulu kau habis projek kita. Contoh ni bukan sini ni. Allah. Contoh. Jadi kita kena tunai amanah. Apa yang diberi amanah, kita tunaikan amanah supaya kita dapat kejayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Setiap apabila kita mati nanti, kita akan ditanya, kullu ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya apa yang kamu buat terhadap orang-orang yang di bawah kepimpinan kamu. Jadi bukan terlepas atas dunia ni, di hari akhirat akan ditanya. Kamu sebagai pemimpin keluarga, apa yang kamu buat terhadap keluarga kamu? Kamu sebagai pemimpin kampung, apa yang kamu buat kepada orang kampung kamu? Kamu sebagai wakil rakyat, apa yang kamu buat terhadap orang yang di bawah kamu? Begitulah. Semakin besar amanah yang kita pegang, maka semakin besarlah tanggungjawab kita. Jadi semoga kita apabila Tuhan beri amanah, kita laksanakan amanah supaya kita mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan diberi amanah kita pecah amanah pula. Orang suruh bagi ke rakyat, kita bayar kita. Sikit-sikit je. 10,000 suruh bagi ke anak buah, bayar kita 8,000, 2,000 je bagi ke rakyat biasa. Contoh lah ni, bukan kata siapa ni, contoh paling mudah. Orang bakul bekalan makanan 50 setiap kampung. Kita bagi 30, 20 kita simpan di rumah ataupun kita ke keluarga kita. Contohlah tu. Jadi tidak amanah. Sebab tu payah Tuhan nak bagi kepada gunung ganam malaikat semua tolak, melainkan manusia saja yang terima. Jadi kita apabila diberi amanah, kita laksanakan amanah supaya kita dapat melaksanakan amanah. Jangan pula pakat tolak. Kita diberi amanah, kita diberi tanggungjawab, kita terima tanggungjawab sebut alhamdulillah orang bagi amanah kepada kita, maka kita laksanakan amanah itu dengan sebaik mungkin, dengan sehabis ikhtiar kita. Mudah-mudahan apabila kita berjanji, apabila kita diberi amanah, kita laksanakan dengan baik, laksanakan dengan jujur, laksanakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah orang ni akan mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, orang yang sentiasa menjaga semayangnya. Masuk waktu zuhur dia semayang, masuk waktu asar terus semayang, masuk waktu maghrib dia terus semayang, isyak, subuh dia jaga tentang waktu-waktu salatnya. Waktu-waktu salatnya. Sebab itulah kebanyakan masjid apabila azan ni nak menyeru orang supaya mari ke masjid. Seru azan
Allahu Akbar, hayyalah solat, marilah semayang, marilah semayang. Maka lepas kita azan tu tunggu sekejap. Sebab tu masjid 10 minit, 15 minit, 10 minit, 15 minit, supaya orang dapat mari ke masjid. Hayyalah solat, marilah semayang, marilah semayang. Hayyalal falah, marilah menuju kejayaan, marilah menuju kejayaan. Panggil. Kalau sembahyang subuh pula, as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun, sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Kita punya as-salatu khairun minan naum, kau tarik selimut. Sejuk. Jadi kita cuba ubah. Sebab Tuhan panggil tu, mari semayang. Semayang itu lebih baik daripada tidur. Tinggallah kait selimut, lem-lem dan sebagainya. Mari semayang dulu. Lepas semayang tu, baliklah, tidurlah. Itulah. Sebab kalau kita buat gitu, kita jaga sembahyang kita tadi, semua yang saya baca tadi ialah ulaika humul warisun, orang-orang yang mewarisi. Warisi apa? Allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Orang yang mewarisi surga Firdaus yang mana kekal hidup di dalamnya. Jadi apabila kita dapat melaksanakan sifat-sifat tadi, insya-Allah Tuhan janji kepada kita, orang yang sedemikian akan dimasukkan ke dalam syurga Firdaus. Surga Firdaus, surga yang hebatlah. Dan di dalamnya kita kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada mati dah. Apabila kita mati di dunia ni, kita dibangkitkan kembali. Apabila dibangkitkan kembali, maka tidak ada lagi mati selepas itu. Kalau dalam syurga, hiduplah kita aman damai dalam syurga sehingga bila-bila. Kalau kita dimasukkan ke dalam neraka, maka kita diazab sehingga dosa-dosa kita habis, barulah kita dimasukkan ke dalam syurga kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak beriman, maka kekallah kita dalam neraka, wal iazubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada yang sedemikian itu. Lebih dah. Saya minta maaf lah kerana lebih dah dekat 10 minit. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu adalah kelemahan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta as-samawati wal ardi bi nuri syamsik abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.